Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua warga TPDI 2. Semoga terus sukses dulu, kini dan selamanya. Assalamualaikum dan hai semua. Saya Lina selaku PO yang pernah berkhidmat di SKTTDI 2 pada tahun 2016 sehingga 2023. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua guru dan AKP yang sentiasa berusaha bersungguh-sungguh dan komited mendidik dan membimbing anak-anak SKTTDI 2 tanpa rasa jemu, termasuk dua orang anak buah saya yang masih bersekolah di sana. Saya doakan semoga Allah SWT membalas segala kebaikan tuan-tuan dan puan-puan dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya. Selamat Hari Guru. Guru Bitara, Nadi Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Al-Hajim bin Zainul Anwar, daripada kelas 6 Dinamik pada tahun 2020. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada cikgu-cikgu SKTTDI 2 yang telah mendidik saya waktu kecil dululah. Jadi saya nak cakap selamat Hari Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Deni Alfiras bin Zainul Anwar daripada Class of 33. Berdirinya saya di sini sebagai seorang bekas pelajar yang pernah dibentuk oleh insan-insan yang hebat bergelar guru. Guru bukan sekadar membimbing ke arah kecemerlangan akademik, tapi juga menjadi pembangkit kepada pembentukan sahsiah dan pembinaan karakter murid. Walaupun sudah 3 tahun saya meninggalkan bumi keramat SKTTDI 2, jasa dan pengorbanan para guru masih segar dalam ingatan sehingga hari ini. Sehubungan dengan itu, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru SKTTDI 2 yang tidak pernah jemu mencurahkan mutiara-mutiara ilmu kepada kami dan warga SK seluruhnya. Mungkin hari ini kita tidak berada di bawah satu institusi. Mungkin 10 tahun lagi saya tidak berpijak di tanah air sendiri. Namun ajaran guru akan saya simpan sehingga mati. Terima kasih cikgu. Maafkan kami cikgu. Sayang cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faizah Rizqullah bin Badishah atau dikenali sebagai Faik. Saya merupakan bekas pelajar SKTTDI 2 batch 10. Saya sekarang berada di Sekolah Sultan Alam Shah atau dikenali sebagai SAS di Putrajaya. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru yang ada di SKTTDI 2 kerana telah banyak berkorban masa, banyak memberikan ilmu dan mendidik saya. Saya juga ingin memberi penghargaan kepada Cikgu Liana sebab dia sudah banyak menunjuk ajar kepada saya tentang bidang-bidang sukan, and then alhamdulillah saya cemerlang sehingga ke peringkat antarabangsa dalam bidang sukan rugby. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru mata pelajaran yang lain kerana tanpa mereka saya tidak akan berada di sini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amirah Raudah batch tahun 2024 kelas 6 Telan yang mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di Sekolah Kebangsaan Taman Tun Dr. Ismail 2 dan juga terima kasih kepada semua guru-guru yang telah mengajar saya sepanjang persekolahan saya di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Al-Fatih bin Zainul Anwar, alumni SKTTDI 2 tahun 2014-2019 ataupun tahun last IPSR. Jadi pada hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru kerana memberi didikan yang sangat komprehensif dan dapat memajukan diri saya. Jadi sebelum saya akhiri, saya akan kata selamat Hari Guru. Selamat pagi dan selamat sejahtera kepada warga SK Taman Tun Dr. Ismail 2. Saya, Cikgu Juliaci, pernah menjadi sebahagian daripada keluarga SKTTDI 2 yang kini berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Melugu Seri Aman Sarawak. Ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada warga SK Taman Tun Dr. Ismail 2. Teruslah mendidik anak-anak dengan penuh keikhlasan. Setiap ilmu yang kita curahkan akan menjadi cahaya hidup kepada anak-anak kita. Guru Bitara, Nadi Negara. Bye!